Jadi pandangan MOF daripada awal, daripada hari pertama saya jadi menteri, ialah we must make Prime Minister look good. Jadi dia nampak pelik lah antara Kementerian Ekonomi dengan juga Kementerian Kewangan. Kerana untuk kita membaiki ekonomi kita, dia ada beberapa perkara lah kan. Tapi salah satunya ialah soal public finances. Public finances maksudnya fiscal deficit kita kena turun. Kemudian pinjaman kita, debt service charge semua kena turun. Dan kalau kita tidak kawal subsidi pukal, dia akan terus jadi risiko kepada kerajaan lah. Sepatutnya yang paling kuat bercakap mengenai fiscal consolidation ialah sepatutnya MOF lah. Tapi itu melibatkan peralihan daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar. Dan maksudnya harga kena naik. Jadi saya tengoklah pandangan pimpinan MOF pada ketika itu, dia duk baca angin daripada Datuk Seri Anwar. Dan kita juga ada pandangan contohnya daripada DAP yang keras menentang. Kerana dia takut kalau buat subsidi bersasar, maka itu akan menyebabkan harga minyak naik. Bila harga minyak naik, kita kena maki. So tentangan kepada padu tu, dia bukan lagi soal perbahasan mengenai merits of the policy. Dia soal short term political dan public opinion. Itu yang perbezaan pandangan saya dengan kerajaan lah. Maksudnya eventually orang ramai akan nampak the wisdom of it. Sebab bukannya kita tarik subsidi. People akan dapat 400-500 ringgit sebulan dalam bentuk child allowance, dalam bentuk allowance yang lain kan. Tapi awal-awal tu saya ingat terutamanya urban ni, dia bising pasal padu ni kerana dia bimbang pasal maklumat dia lah, itulah, inilah, takutlah kantoi kahwin dua. Dalam kerajaan ada kebimbangan, kalau ada full data nanti they will stop at nothing, they will start tracking our asset semualah kan. Jadi dia terlalu banyak orang kata pandangan vested interest yang bimbang ini, dan itu semua digunakan sebagai alasan lah kan. Tapi sebenarnya dia bukan sangat soal kononnya public backlash, because dari segi data lah kan, padu ada data ke semua 32 juta rakyat. Jadi kalau nak kata dia tidak berjaya kerana orang tak mendaftar, tak betul. Dia ada 30 juta rakyat, semua ada dalam padu tu. Just tak update je lah. Yang update pun lebih kurang 21 juta. 70% actually update padu. So you go and check database negara-negara lain semua, that 70% threshold is very high. So kita berada dalam keadaan yang negara lain mengucapkan tahniah kerana kita ada centralized database yang cukup baik bagi mereka. Tapi dalam kerajaan, isu yang utama ialah soal nak apung ke tak apung. Itu budaya kita. Budaya kita ialah setuju dulu, kemudian aku fikir macam mana nak sabotage. Semua yang dibuat ini semua dapat persetujuan dan endorsement daripada dekat M10, dekat kabinet, MOF bersetuju semua. Jadi salah aku ialah aku bendul. I'm perhaps lah gagal tu ialah gagal menjadi politician yang lalang. So to me, diagnosis dia kalau ini yang patut dibuat, dan dari segi pandangan ahli ekonomi itu is actually quite universal lah. Kan, ini perlu dibuat over, and then you can kill two birds with one stone. You will have a structured social security system. Soal bantuan tunai semua ni tak akan dipolitikkan dah semua kan. We also need it untuk aging society nanti, sebab makin orang hidup makin lama tapi kebanyakan orang tidak ada pendapatan. At some point you have to think how to give pensioners allowance contohnya kan. Jadi semua bila dibentangkan semua setuju, sebab itu keputusannya seawal Mei 2023. And saya kesian kepada penjawat awam lah, because we decided benda ni kita tak boleh nak bagi kepada kontraktor, sebab
data sensitivity. So dan assessment saya ialah sebenarnya we have enough expertise di dalam penjawat awam tu to actually do it. And for the record, sampai sekarang padu data tak bocor lagi tau, tak kena hack, to be fair to them lah kan. So semua dah dibuat. Datuk Seri Anwar dah lancar 2nd January 2024, tapi dia ada banyak yang cucuk-cucuk di luar kabinet. Begitu. Jadi bila sampai saja sepatutnya as early of March 2024 tu kita dah mula dah. Tapi dia delay ini, dan Datuk Seri Anwar being himself, sebenarnya the main fear tu datang daripada dia sendiri, which is dia takut kalau kita buat ni nanti jadi tak popular. Tapi alasan saya, dan saya dah bagi amaran, actually kalau you tak buat, kalau ada oil shock saja, we are in trouble. Either way, masa itu you kena naikkan juga. And masa itu tak kisahlah berapa puluh bilion dah you bagi sumbangan tunai ke, you burn as blanket subsidi kan, you naik je, orang akan kata you naikkan harga. So you better do it dalam tahun pertama semasa menjadi kerajaan, supaya by the time 1-2 tahun itu orang dah mula appreciate dan hargai cash transfer monthly yang dia dapat. 400 bulan, 300, ada orang dapat 600 bulan, and then they are used to managing sebenarnya dia punya fuel consumption, dia punya monthly cost dengan bantuan tunai yang ada.